Pagi dimulakan dengan pertandingan kawat kaki yang sangat dinanti-nantikan. Setiap pasukan tampil berdisiplin dan kompak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Amanda Abdul Rahman, pengacara TV PSS anda. Hari ini berlangsungnya hari terakhir bagi perkemahan perdana unit beruniform SMK Merbau pada tahun 2025. Mari sama-sama saksikan suasana yang menarik dan penuh semangat para peserta pada hari terakhir. Baiklah, saya ada beberapa soalan. Soalan pertama, apakah pandangan cikgu secara keseluruhan terhadap penganjuran perkemahan perdana pada kali ini? Okey, terima kasih. Syukur Alhamdulillah. Perkemahan baru saja berakhir. Secara keseluruhannya saya sangat berpuas hati dengan perkemahan kali ini, yang mana semua aktiviti yang kita rancang berjalan dengan lancar dan tidak ada berlaku perkara yang tidak diingini. Okey, jadi sekali lagi syukurlah apa yang kita sasarkan semua menjadi. Cikgu, baiklah, sebagai pengarah program, apakah pesanan terakhir cikgu kepada semua peserta sebelum kem ini melabuhkan tirai? Okey, pesanan terakhir saya mengharapkan agar semangat dan disiplin yang telah dibina di sini ia menjadi satu permulaan untuk menghadapi cabaran sebagai seorang pelajar pada masa akan datang. Tahniah kepada pasukan anda telah memenangi tahap pertama. Baiklah, soalan yang pertama, bagaimanakah perasaan anda dan pasukan apabila diumumkan sebagai johan kawat kaki? Perasaan saya agak terkejut lah, seketika terkejut sebab kami berlatih hanya beberapa jam dan tak sangka juga dapat juara. Tapi kami bersyukur juara dapat memenangi. Bersama dengan saya sekarang iaitu peserta perempuan dan lelaki terbaik sepanjang kem. Tahniah saya ucapkan kepada saudara dan saudari. Baiklah, saudara, apakah tips kejayaan anda hingga dinobatkan sebagai peserta terbaik? Tips kejayaan saya sebagai dinobatkan peserta terbaik disebabkan oleh kerana saya sentiasa memberi kerjasama atas panduan daripada cikgu-cikgu, fasilitator dan guru membantu yang lain. Okey, saya juga dapat memberi komitmen yang terbaik semasa melakukan aktiviti yang dijalankan selama 3 hari ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, apakah perasaan saudari apabila diumumkan sebagai peserta perempuan terbaik sepanjang kem pada hari? Saya berasa sangat bangga dengan diri saya. Pada mulanya saya tidak yakin, tetapi selepas dinobatkan sebagai peserta perempuan terbaik, ternyata keyakinan dan sikap positif saya diperlihatkan. Itu saja daripada saya. Tahniah sekali lagi. Baiklah, terima kasih kerana sudi tembus TV PSS Merbau. Berakhirlah sudah acara kita pada hari ini, iaitu kem perdana unit beruniform SMK Merbau 2025. Sekian sahaja berita pada hari ini. Saya Nur Amanda Abdul Rahman melaporkan berita TV PSS Merbau. Informasi kami, informasi Merbau. 3 hari 2 malam, kenangan pun tercipta. Terima kasih kepada semua peserta, guru penasihat dan urus setia. Inilah semangat perkemahan, bersatu, berbakti, berdikari.